Hari ni nak buat kuih tepung pelita, kuih kegemaran dan wajib kita beli masa bulan puasa. Jadi kita buat sampan dia dulu. Cara nak buat sampan ni, kita carilah apa-apa kotak untuk jadi acuan dia. Mula-mula kita ni lah, adjust saiz dia apa semua. Lepas tu kita lipat kiri dan kanan. Kalau daun tu terbesar ke apa, buanglah lebihan itu. Lepas tu kita lipat kat bahagian ujung macam ni. Tengoklah macam mana saya buat ni kan. Okey, bila dah dapat tu, okey, lepas kiri dan kanan dia ataupun depan belakang, saya pun tak pastilah kan. Lepas tu stapler dia. Stapler dia kat depan, stapler dia dekat bahagian belakang. Lepas tu potongkan dia supaya kita dapat ketinggian yang kita nak lah. Janganlah tinggi sangat kan. Okey, ini saya pakai kotak keluma je. Dah dapat dah sampan dia. Okey, ini dia sampan dia. Saya buat dalam 22 biji. Okey, lepas tu kita buat pula untuk tepung dia yang warna hijau tu. Kita gunakan daun pandan. Saya gunakan 10 helai daun pandan. Sebab daun pandan ini saya tanam je dekat rumah. Okey, lepas dah potong-potong tu kita blender. Lepas dah blender, kita tapiskan dia sebab kita tak naklah serat-serat tu semua. Dan tekan perah dia tu, ambil air dia sahaja. Lepas tu kita pindahkan ke periuk untuk kita masak. Tapi kita kena tapis sekali lagi supaya yang halus-halus tu kita tak bawa sekali. Okey, air pandan ini 5 cawan dan kita letak pula 1 cawan tepung beras. Lepas tu kita kacau-kacaukan dia bagi dia sebati. Lepas dia sebati, kita masukkan 1 cawan gula. Kalau nak manis tambahlah lagi. Kalau tak kurang manis, kurangkanlah dia. Lepas tu baru kita masak atas api dengan api yang kecil dan kita kena sentiasa kacau-kacau dia supaya dia tidak berketul. Ikutlah pekat dia macam mana yang korang nak. Saya nak pekat macam ini saja, dah cukup. Okey, bila dah pekat macam ni, tutupkan api dan letakkanlah dalam jug ke apa ke. Dan kemudian kita letakkan di dalam sampan ni. Okey, kat dalam sampan tu saya dah letak gula sedikit. Gula ni gula halus yang saya kisarlah. Lepas tu adjust dia lah, letak macam tu. Lepas tu sekarang kita nak buat bahan dia yang santan pula yang warna putih. Santan ni pun 5 cawan. Santan ni santan fresh. Lepas tu saya letakkan 5 sudu tepung beras dan 1 sudu garam. Lepas tu kita kacau-kacaukan dia bagi dia sebati dulu sebelum kita masak di atas api. Lepas tu kita masak atas api, sama juga kita kena kacau dia supaya dia tidak berketul. Ikutlah pekat mana yang korang nak. Saya nak macam ni je. Saya tak nak pekat sangat macam yang hijau tu. Cukup takat pekat macam ni sahaja. Lepas dah masak tu, letak dalam jug. Lepas tu kita pun letak je lah atas yang pewarna hijau kat dalam sampan tu. Letak macam ni. Letak satu persatu. Macam ni lah dah habis. Lepas tu biarkan dia sejuk dalam suhu bilik. Bila sejuk suhu bilik, baru masuk peti ais. Dah masuk peti ais tu, barulah kita makan dia. Sedap. Saya memang suka yang jenis macam ni. Yang jenis lembut-lembut macam ni, gedik-gedik macam ni. Okeylah semua, selamat berbuka.